Selepas rasmi pecat Hector Badoglio, JDT kini dikabarkan akan membawa masuk jurulatih Luis Milla dan bintang Selangor FC Faisal Halim untuk menyertai Johor Darul Tazim. Seorang pemain bintang Selangor Faisal Halim dikabarkan bakal menengkapkan perpindahan ke Johor Darul Tazim. Pasukan milik Tunku Ismail itu difahamkan bakal melakukan rombakan besar-besaran menjelang jendela perpindahan kedua. Perkara ini dimaklumkan oleh pemerhati bebas bola sepak Malaysia Juan Budiman berkenaan beberapa perkembangan pemain baru JDT. Kini pasukan Selatan Tanah Air itu dikaitkan dengan perpindahan beberapa nama besar termasuklah Tonggak Selangor dan Harimau Malaya Faisal Halim. Sementara itu Johor Darul Tazim secara rasmi mengucapkan selamat tinggal kepada jurulatih Hector Badoglio. Kini beberapa nama besar dari Spanyol mula dikaitkan bakal menjadi pengganti Hector Badoglio. Ini selepas wartawan Astro Arena Zulhelmi Zainal memaklumkan pemilihan jurulatih Sepanyol dibuat memandangkan JDT kini diterajui CEO baharu Luis Garcia. Antara nama besar itu adalah Luis Milla, bekas jurulatih Persib Bandung itu kini sedang menganggur. Selain Luis Milla, JDT juga dikaitkan dengan bekas jurulatih Watford iaitu Xisco Munoz. Bagaimanapun setakat ini masih tiada pengesahan rasmi tatkala JDT turut memaklumkan pengganti Hector Badoglio ini bakal diumumkan tidak lama lagi.